Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta proton yang tidak pernah masuk di pasaran Malaysia. Boleh dikatakan rakyat Malaysia sendiri pun tidak tahu akan kewujudan 5 kereta proton yang dilistkan dalam video ini. Ini disebabkan oleh tujuan utama kereta-kereta ini dibina adalah tujuannya untuk proton type. Walaupun kereta-kereta ini sudah siap sepenuhnya. Antara jentera proton yang kita akan tengok kali ini ataupun yang kita ulas kali ini bermulanya daripada era 90-an sehinggalah 2000. Seperti yang kita tahu, pada era itu proton banyak mengeluarkan kereta-kereta jenis R&D. Ada yang pernah dikomersialkan dan ada yang tidak pernah ditunjukkan. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Proton Izora Hybrid. Proton Izora Hybrid ini tidak pernah dipasarkan di pasaran Malaysia. Ia dikenali dengan nama Proton Izora Hybrid REEV. Ia merupakan projek konsep daripada Proton, mula dibina pada tahun 2010. REEV bermaksud Range Extend Electric Vehicle. Ini merupakan MPV pertama daripada Proton yang berkonsepkan hybrid. Mengikut info, Proton Izora Hybrid ini menggunakan motor utama untuk menggerakkan kereta, manakala enjin dari petrol berfungsi untuk menjana elektrik terus kepada bateri. Ia berbeza sekali dengan teknologi yang dipasang pada Toyota Prius dan Honda Insight pada masa itu. Ada yang katakan Proton Izora Hybrid ini dibina untuk menyertai range estate di UK. Yang membanggakan Proton Izora Hybrid ini adalah telah memenangi tempat pertama dalam range extend di UK dalam rekod perjalanan sejauh 91 km bermodalkan 22 liter petrol sahaja pada masa itu. Kedua, Proton Persona Hybrid. Proton Persona Hybrid ini merupakan benchmark kepada Proton Izora tetapi dalam segmen sedang. Proton Persona Hybrid ini telah diambil asasnya ataupun diambil bodinya daripada Proton Persona Elegant yang telah ditukar enjin kepada hybrid. Ia pernah memasuki pertandingan yang sama dengan Proton Izora tetapi tidak memenangi pertandingan tersebut disebabkan oleh ada beberapa masalah teknikal, bukan kerosakan, tetapi Persona Hybrid ini ataupun Persona REEV ini tiba lebih awal dalam perlombaan tersebut. Ini disebabkan oleh enjin hybrid tersebut berfungsi cumalah hanya 4.5 minit sahaja sepanjang perjalanan. Syarat penyertaan pada masa itu kena menggunakan motor 34 minit dalam tempoh perjalanan. Maknanya motor hybrid yang dipasang pada Proton Izora Hybrid ini lebih menggunakan petrol berbanding hybrid. Dari situlah Proton Persona Hybrid ini disingkirkan dalam pertandingan ataupun tidak dikira dalam pertandingan. Seterusnya, ketiga, Proton Wajar E01. Ini merupakan salah satu kereta proton wajar yang dibina sebagai ciri-ciri kereta performance sebenar. Dengan gabungan pada masa itu Proton, Petronas dan tim F1 Sauber. Menggunakan enjin 2.0 liter Dodge 16 valve NA. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 204 PS dan 203 Nm torque. Dengan berat bodi proton wajar itu yang diubah lebih ringan 120 kg menjadikan berat bodi proton wajar tersebut pada masa itu 1008.9 kg sahaja. Enjin ini merupakan enjin terawal daripada Proton yang menggunakan blok aluminium. Kalau korang baca sejarah enjin E01 ini, ia dibina setanding dengan enjin K20A daripada Honda. Proton wajar E01 ini pernah digunakan untuk menyelia perlombaan F1 di lintas Sepang. Walau bagaimanapun enjin ini tidak dipasarkan disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah tidak sesuai dengan emission test di Malaysia dan kos untuk membinanya terlalu tinggi. Seterusnya, keempat, Proton Perdana Second Generation Turbo. Perdana turbo ini mula diperkenalkan pada tahun 2017 menggunakan enjin NE01 2.0 liter turbo. Proton Perdana Second Generation ini dibina cumalah untuk prototype sahaja. Tetapi pada masa yang sama, objektif Proton membina Proton wajar 2.0 liter turbo ini adalah untuk pasaran luar. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 181 horsepower dan 245 Nm torque dengan transmisi yang ditawarkan pada masa itu CVT Automatic Torque Converter.
yang dipasang pada bodi Proton perdana second generation. Enjin NE01 2.0 liter turbo ini diambil asasnya daripada enjin E01 dan telah ditune balik kepada sistem turbo. Yang pada masa itu Proton telah membeli teknologi enjin ini daripada Petronas. Ada sumber yang mengatakan jumlah yang dibayar pada masa itu adalah 63 juta ringgit. Sayangnya projek itu tidak diteruskan sehinggalah ke hari ini, walaupun kita boleh nampak yang menggunakan enjin E01 ini ada 3 varian yang digunakan pada jentera di Malaysia, iaitu Proton Satria GTI, Proton Putera dan Proton Perdana second generation. Serta ada 2 unit kereta Lotus lagi yang menggunakan enjin yang sama daripada Petronas, iaitu E01. Kalau korang buka website Petronas ataupun korang tonton dekat YouTube, korang boleh nampak kereta ini cumalah digunakan dalam sukan perlombaan sebagai marshal pada tahun 1999. Itu sajalah yang kita boleh nampak kewujudan enjin E01 ini pada kereta Malaysia. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang terakhir ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, kerana ini merupakan salah satu kereta sport daripada Proton yang berteknologi tinggi. Ia digelar Proton Lekir. Proton Lekir merupakan salah satu kereta elektrik ataupun kereta EV yang dibina oleh Proton. Ia merupakan kereta elektrik sport pernah dipamerkan di KL International Motor Show. Tetapi sebenarnya ianya diambil asasnya ataupun rebase kepada Lotus Elite. Cuma tidak digunakan enjin asalnya, sebaliknya digantikan dengan motor elektrik. Mampu menghasilkan kuasa 150 PS, 0 ke 100 cumalah ambil masa 6 saat sahaja. Proton Lekir merupakan salah satu gabungan Proton dan Lotus, yang mana membina jentera ini bukanlah tujuannya untuk pengeluaran. Sebaliknya ianya dibina hanyalah untuk prototipe dan pameran sahaja. Ini kerana bagi mempamerkan ataupun melihat sejauh mana teknologi EV Proton pada masa itu, dan mungkin ianya akan diketengahkan suatu hari nanti. Proton Lekir ini dipublish ataupun diperkenalkan kepada orang ramai pada tahun 2010 selepas model terakhir Lotus Elise diperkenalkan ataupun Lotus Europa S, sebuah kereta sport Lotus yang menggunakan enjin 2.0 liter. Alright guys, so itulah 5 kereta Proton yang tidak pernah dipamerkan kepada orang ramai. Jika korang pernah tengok kereta ini, cuba korang komen dekat bawah dekat mana korang pernah tengok kereta ini. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Sebenarnya ada beberapa lagi model kereta Proton yang tidak pernah dipublish. Kalau ada sambutan saya akan buat satu lagi, iaitu edisi 2 mengenai kereta Proton yang tidak pernah dijual. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, itu klik tombol subscribe dan klik butang like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.